Assalamualaikum. Ali, jom hari ni kita lelong ni nak, mesin basuh nak? Ya. Okey, mesin basuh kita lelong Ni tak payah, yang tak ada kg tak payah. Ini berapa kg ni? 8 kg Hitachi. 8 kg, harga dia 500. Hari ni kita bagi dia 8 kg 300 setengah Ali. Okey, Electrolux 8 kg. Ni cantik Ni cantik. 600, kita bagi 400. Yang ni Sharp 7 kg. Pun kita bagi daripada 600 400 juga. Okey. Ni Samsung cantik sikit 7.5 kg 400 juga. Beko 11 kg 800, kita bagi 500 saja. 550 saja. 7 kg ni, yang ni teruk sikit Sharp ni kita bagi 3,5. Okey. Ni apa ni? Dryer. Elba. Front top load. Oh, front load. Top. Okey, top load. Front load. Okey, yang ni kita bagi ni berapa kg 10 kg 790, kita bagi 600 saja. Okey. 7 kg brand apa ni? Sharp. 7 kg brand Sharp 400. 7 kg ni 300. Yang ni Panasonic. Okey, Samsung ni berapa kg ni? Samsung 16 kg 600 saja. Okey. Jom. Mana lagi, ada lagi kah barang kita? SPT dah. SPT mesin basuh sudah. 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 Peti biarlah dulu. Peti okey. Jom kita buat. Ni 590. 500. Ya. 590. 500. 1200. 1100. 690. 600. 1200. 1100. Tapi belum tahu harga yang bos. 21. Kita saya bagi harga LG 21 kilo. 21 kilo. Okey, kita bagi ni. Kalau beli baru ni dalam 4 ni. Ini cantik. Lawa macam lawa. Ali, harga dia masih terkejut. RM800. Lawa. Dia belum cuci lagi saja. Okey. Assalamualaikum.